Okey, seterusnya kita akan buat setup yang kedua. Tadi setup yang pertama adalah company profile setup. Setup yang kedua ialah dipanggil setup account kita. So, untuk setup accounting punya information, macam mana kita nak mulakan? Ialah, okey, ready semua? Setup pertama, ulang sekali lagi, company profile. Setup yang kedua ialah setup kita punya accounting background. Okey, tadi kita setup company, sekarang kita setup accounting. So, setup accounting ini kita bermula dengan kita punya nama account kita, chart of account. So, chart of account, kita pergi kepada GL, pada GL dan pergi kepada account maintenance. Okey, account maintenance. Okey, yang ini kita perlu masa yang mungkin agak panjang sikit. Jadi semua kena ready untuk mencipta semua nama akaun-akaun yang ada. So saya pun menggunakan satu device yang lain. Kalau saya gunakan device yang sama, saya akan penatlah, saya kena ke sana, kena ke sini balik, dia tekuk sikit lah saya kan. Jadi saya nak minta guru-guru pun gunakan handphone ke whatsoever untuk tengok akaun tu supaya kita boleh concentrate tengok kepada kita punya chart of account saja. So, macam mana kita nak buat? Okey, sebelum langkah pertama, uh, kita punya, kenalkan dulu kita punya chart of account yang dibuat secara template. Okey, dia ada template. Kalau dulu kita kena tahu macam mana nak create code of account. Nampak code kat tepi ni ada code. Code ini untuk modern world, kita panggil modern technology ni, dia dah tak perlu create code lah. Sebab software, biasanya software tolong create untuk kita. Kita cuma continue saja apa yang dia ada. Okey. Kat tepi tu ada special account. Ingat tak dalam UBS dulu kita ada special account? Dulu jenuh kita kena tekan tick special account apa kan? Dalam sekarang ni dia dah tolong buat untuk kita. Kita cuma kena klik di tempat yang betul sahaja. Laju ke? Macam inilah kalau dalam kelas cikgu ajar macam ni ke saya ajar laju. Cikgu ajar macam ni juga sama. Harap kita taklah saya rasakan tak laju, saya rasa. Tapi mungkin orang yang mendengar rasa laju. Jadi kalau laju tak faham boleh boleh kita always boleh boleh bincanglah. Jadi kalau misalnya yang ni kena kena apa? Kena percepatkan sikit RAM tu bagi kita cepat sikit. Nah. Okey. So untuk nampak tak ada warna kuning-kuning, guys? Ada yang kuning-kuning, ada yang warna biru, ada yang kuning-kuning. Okey, itu semua ada maksud tertentu Yang kuning itu maksudnya ialah kategori yang kita ada dalam accounting. Ingat kategori accounting kita? Kalau dalam bahasa kita belajar dulu, SPM dulu kita pakai lebah. Saya tahulah cikgu sekarang pakai lebah ke tidak? Kan? Lebah. Ada masih guna ke konsep lebah? Tak tahu dulu zaman-zaman saya belajar saya belajar mula-mula belajar akaun ni kat matrik Masa sekolah menengah dulu saya tak belajar. Saya tak belajar accounting. Saya mula belajar accounting di degree. Kan. Dulu zaman-zaman kita zaman saya lah. Uh, Zaman kita lah semua pun lebih-lebih kurang je kita ni umur. Zaman kita belajar ni dia dia ikut macam zaman sekarang pelajar-pelajar anak-anak kita kan. Anak-anak kita ni belajar dia mesti ikut bidang dia. Sekarang dulu masa saya apa belajar belajar geografi, masa degree belajar accounting dia pening kan, lala jadi lecturer accounting. Okey, yang warna kuning itu lebah. Nampak tak warna oranye ke kuning? Inilah oranye tu ke kuning tu ialah lebah. Dia kategorikan kita punya, dia pecah-pecahkan kita mengikut kategori dia. Capital, retain earning, walaupun dia duduk dalam equity, tapi capital dengan retain earning pun dia pisahkan. Kod yang sama iaitu kod 100 juga and then kita ada pecah pada fixed asset, current liabilities, fixed uh, long term liabilities, sales, cost of goods sold. Dia pecah ikut kategori supaya kita faham dia punya pecahan tu. Dia dah tolong pecahkan untuk kita dengan membeza-bezakan melalui coding. Coding boleh boleh notice. Saya nak semua orang notice. Yang kita buat benda, kita tahu apa benda yang kita buat.
Kita kita cuma jangan ikut step ya. Kita tahu apa benda yang buat. Tu pasal bila kita tahu apa benda yang kita buat, kita boleh notice kat mana nak troubleshoot nanti. Sebab kita buat dengan kita tahu, bukan kita menghafal step. Ada orang belajar, dia hafal step. Bila hafal step ni, tiba-tiba ada berlaku error, dia dah tak tahu sebab step dah dilanggar. Jangan saya harap cikgu-cikgu jangan belajar step. Belajar memahami apa yang perlu kita buat. Ha, Mungkin kita boleh lompat sana sini tak ada masalah sebab kita tak ikut step. Jadi ini sebagai satu satu apa pembakar semangat lah supaya semua orang jangan jangan terlampau tumpu hafal step. Bila hafal tumpu step, pelajar langgar step, kita panik. Kita yang panik. Yang cikgu yang panik, bukannya student, kita panik. Kita tak tahu apa benda yang pelajar buat. Jadi tengok kat sini, kalau tersilap jangan tenang-tenang aja, kita tengok apa benda yang apa yang pelajar buat silap. Okey. So sekarang ni oleh kerana kita dia punya dalam bahasa Inggeris, kita kena ada sedikit kita kena ada buat sedikit step lah untuk tukar semua kepada bahasa Melayu. Okey? Macam mana cara kita nak tukar? Dia ada banyak cara. Dia macam kita pakai Word juga. Kita boleh right click, kita boleh double click. Buatnya tu juga. Sama je konsepnya. Macam kita guna mana-mana software, sama je. Kan? Jadi, pergi ke capital, make sure duduk di tempat yang betul, double click. Bila kita double click, dia akan pergi kepada description itu, tukar dia kepada modal dan save balik. Yang ini kita tukar apa? Kita tukar dia punya nama dia. So, sekarang ni kita kalau yang warna biru, sorry saya nak lupa nak ajar. Yang warna biru ini dipanggil special account. Yang ada warna biru itu namanya special account. Apa maksud special account? Dia tak duduk sorang-sorang. Masuk special account. Dia ada link. Maknanya link ni dia link dengan satu file yang lain. Jadi berhati-hati bila kita nak delete. Sebab bila kita delete, dia akan efek satu yang lain. Macam tu. Jadi yang warna biru ni boleh delete, tapi berhati-hati. Kita kena tengok betul-betul macam mana nak delete. Okay? Retain earning, ingat tak dulu dalam UBS, kita kena letak special account PA, kan? Profit account. Yang ini pun dia ada warna biru. So kita tukar. Instead of retain earning, kita tak mau guna retain earning, kita nak guna sebabnya kita perniagaan. Enterprise. Enterprise kita guna nama apa? Untung bersih kan? Untung bersih. So kita tulis untung bersih. Sini guys. Semua orang bersama dengan saya. Tak apa, saya dah lama-lama bila pergi bengkel ni, saya tak formal-formal sangat. Kita santai-santai je. Okey, cikgu-cikgu pun janganlah rasa tekan sangat. Macam kita nak belajar benda baru. Kan? Jadi nak belajar baru, kalau ada masalah, bagi tahu. Saya orang yang tak formal sangat. Saya tak kerti formal sangat ni. Okey, tekan save. Okey, untung bersih. Reserve tak nak pakai. Bila tak nak pakai, pergi highlight dia dulu, tekan right click. Tahu right click tak? Oh, lama ni kadang-kadang ada term-term betul kan? Tadi nak buka kamera pun struggling. Jadi saya nampaklah tu bila nak buka kamera struggling tu dah tanda-tanda bukan bukan orang orang baru. Bukan belajar bukan gen apa Gen Z. Ini gen-gen yang lama milenial ke apa benda kan. Ni geng-geng ni geng-geng saya lah ni. Saya Gen X. Kan okey sikit lah. Ada yang milenial lagi lama. Okey. Uh, Cara kita nak buat ialah right click. Tahu kan right click? Right click. Sorry. Sorry, bukan right click. Silap, saya pun tersilap. Okey, kalau right click tu SQL. Saya jadi confused dua-dua. Okey, reserve ni pastikan kita highlight. Macam mana kita nak tahu kita dah highlight ke belum? Ada nampak warna biru. Kat tepi kanan kiri tu dia ada warna biru. Cuma reserve tu je yang warna putih. Kalau pergi tempat lain lagi ni, lepas tu kita pergi ada balik. So maknanya itu kita dah highlight dia. Jangan kadang-kadang kita ni orang-orang yang tak biasa dengan sistem ni, kita ni kadang-kadang tak sedar apa yang kita buat. Kita kena sedar apa yang kita buat. Maksud sedar ialah kita sekarang berada di reserve dan kita nak delete reserve ni. Kita tak mau guna. Macam mana nak delete? Highlight dulu. Ada tak nampak kat sebelah kiri kita tu, belah kiri semua orang. Semua orang tengok belah kiri. Ulang lagi. Semua orang tengok belah kiri. Ada kena banyak kali ulang.
Nampak tak dalam ada button-button di tepi ni? Ni semua button bukan button saja-saja. Button ini adalah button yang berfungsi untuk fungsi-fungsi tertentu. Okey, jadi kita ada new normal account. Semua nak kena alert ni. Semua nak kena alert. New normal account. Sebenarnya ada sebab ni. Cuma saya tak ajar lagi lah. New normal account, fixed asset, cash deposit, debtor control, creditor control, stock ataupun inventory. Di US base pakai stock. Retain earning, edit account, delete account. Okey. Nampak tak perkataan delete account? So kita nak delete account. So kita delete dia. Klik yes. So kita delete dia. So dia sebenarnya dia bila kita delete dia akan mengurangkan sikit lah kita punya anxiety terhadap item. Bila banyak item nanti kita sendiri yang pening. Okay. So mari kita tengok dia punya aset. Aset pun sama kita tukar kepada bahasa Melayu kan. Tengok dalam soalan kita ada perabot dan kelengkapan sama. Jadi orang putih cuma saya translate dia. So kita tukar dia kepada perabot. Meh, kita buat sama-sama, guys. Sekarang ni kita translate je dulu. Yang mana ada? Kelengkapan. Susun nilai ni tak payah buat. Untuk hari ni jangan tulis panjang-panjang. SNT. Pendekkan saja. SNT. Perabot dan kelengkapan. Pelajar jangan suruh buat ringkas lah. Ini untuk hari ni saja. Kita buat nak cepat. Office equipment, peralatan pejabat. Jangan kata laju Yang ni saya minta semua orang buat tukar. Jadi walaupun tak sama dengan saya, tukar je. Sampai semua siap. Senatu dengan peralatan pejabat. Typing semua orang laju kot. Okay, and then kita ada kenderaan. Macam mana nak tukar? Apa maksud nak tukar? Double klik. Kenderaan. Double klik. Kenderaan. Lepas tu SNT kenderaan. Double klik. Ada yang tak tahu nak tukar? Perabot kelengkapan, SNT perabot kelengkapan, peralatan pejabat. Double klik. Okey, saya tanya siap dah siap baru saya nak buat next. Macam mana nak add on. Okey, so sekarang kita masih berada di fixed asset. Ada tak yang belum siap? Okey, yang dah siap semua okey. Saya nak tahu yang belum siap. Yang dah siap tak apa, tak payah bagi tahu. Siapa yang belum siap? Nanti kalau saya belum siap nanti kena saya laju. Okey, siapa yang belum siap dia yang type. Kalau yang dah siap okey. Okey, bila semua dah okey kira dah siap Okey, maknanya kita dah tukar. Fixed asset pun kita boleh tukar. Yang warna putih boleh ditukar. Yang warna oranye tak boleh. Ini tu kita agree Fixed asset pun kita boleh tukar Double klik. Fixed asset ni kita guna apa? Asset bukan semasa Tukar. Yang warna putih tu kan ada atas tu fixed asset. Jangan tukar yang warna oranye. Yang warna oranye tak boleh tukar. Kita boleh tukar yang bawah dia warna putih. So kita tukar. Okey, belum siap. Okey, saya tunggu. Jangan bimbang. Okey, apa benda yang kita tukar? Satu yang kita tukar ialah semua nama-nama yang dalam aset bukan semasa. Doktor, boleh Kat atas tu dia tukar apa? Yang warna aset bukan putih. semasa tu jadi Ya, harta tanah, loji dan peralatan. Boleh? boleh. Nama apa benda pun tak apa kan saya buat aset bukan semasa. Okey. Okey, tu ikut kita. Ikut kita. Ikut pemahaman cikgu nak buat macam mana. Kan biasanya kita untuk pelajar-pelajar yang asas ni kita tak guna lagi harta logi dan peralatan. Itu saya tahu kita guna MFRS kan. Jadi kita guna yang asas-asas dulu. Kita imbangkan dengan apa yang kita nak bagi kat pelajar ni bukan nak bagi format yang betul dulu. Kita nak bagi fahamnya dulu. Okey, jangan bagi nama yang pelik-pelik nanti dia pun tahu apa benda pula ni. Dia jadi pening. Nanti kita sekali pening. Okey? Bila pelajar pening, cikgu pun akan pening. Ya. Jangan tanya special account lagi Saya minta tukar dulu. Ada yang tanya pasal apa?
berkenaan dengan SAD, SFE tu kan. SFA Special Fixed Asset, SAD Special Asset Depreciation. Oh betul betul. Betul 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 betul. Kalau tolong macam ni boleh. Jangan tanya, kalau tanya saya tak mau terang lagi takut orang pening. Okey, Cikgu Ong Jian Han ada bagi sedikit info kat tepi tu. Uh, dia bagi kita punya apa akronim di kita tu stand for what. Jadi itu betul. Betul cikgu? Betul. Okey, now kita ada dah tak take 10. Okey, tak apalah. Ada yang request untuk kita berehat sekejap dalam 10 minit. Kita lama ni untuk buat benda ni kan. Okey, sejam setengah. Hopefully kita boleh laju sikit nanti di peringkat yang lain. So ada yang minta untuk berehat sekejap. So kita berehat seketika. Kita berehat seketika untuk okey, kita sambung Okey, sekarang ni macam mana cara kita nak kalau kita tengok dalam kita punya latihan tu, kita ada satu lagi aset yang kita belum rekodkan, iaitu ICT dan komputer. Kan, ICT dan komputer ini kita perlu wujudkan dia. ICT dan komputer, dia ada maknanya aset ini dia ada dua jenis. Satu aset ialah yang tak ada susut nilai, satu aset yang ada susut nilai. Okey, sekarang ni saya buat aset yang ada susut nilai dulu, boleh Kejap, saya nampak ada mesej tadi macam panjang. Doktor, bila kita ajar tolong tulis aset bukan semasa, bila dah ajar rekod siap semua boleh ke lepas tu kita minta doktor tu ke harta boleh. Kita kalau takat tajuk ataupun nama akaun kita boleh buat ubah pada bila-bila masa. No problem. Buat je dulu lepas tu tukar. Mula-mula kita buat bahasa Inggeris je dulu, lepas tu nak tukar bahasa Melayu pun boleh. Tapi janganlah macam tu Kalau boleh kita tukar di peringkat awal, di bahagian setting. Nanti kat ujung-ujung tu nombor kod lah nak salah. Sebenarnya semua boleh tukar. Coding pun boleh tukar. Kalau tersilap guna coding. Contoh cuma saya tak mau ajar lagi lah. Jangan ajar semua dulu. Lagi nanti pening. Okey, sekarang ni saya nak ajar macam mana nak masukkan aset yang mempunyai susut nilai. Kalau tadi ada kita punya rakan kata dia mesti ada kat ujung. Nampak tak ujung sebelah kanan saya tengah roll kat sini ni. SFA ialah dipanggil apa tadi? Fixed asset, standard fixed asset kan? And then kita ada SAD. Apa tadi? Kawan saya pun dia punya ni tengok kawan tadi ada cikgu tolong translate, tolong buat stand tadi tu kan? Special fixed asset dengan special asset depreciation kan. Tu dia. Tapi kita fahamlah yang SFA tu ialah asset kita, SAD tu ialah depreciation kita. Langkah pertama macam mana kita nak delete, make sure kita punya highlight ialah di atas asset bukan semasa. Nampak di sini? Ada orang duduk di atas sini, ada orang duduk di sini. Pastikan kita duduk di bahagian aset bukan semasa. Tak dengar? Okey ke sekarang? Cubaan 1, cubaan 2, cubaan 3. Wan Lim, semua orang dengar Wan Lim? Wan Lim yang tak dengar. Okey, clear. Terima kasih. Testing. Wan Lim dah okey ke Wan Lim? Dengar. Sorry, dengar. Okay. Alright, thank you. Alright. Saya ulang sekali lagi. Untuk buat ni, pasal nak buat aset dia kena ikut walaupun kita tahu apa yang kita buat, kita kena buat step. Tersilap no problem. Kalau tersilap boleh dibuat. Contoh, saya akan buat benda yang silap dengan benda yang betul. Boleh Kita akan buat benda yang betul dulu. Benda yang betul ialah kita kena highlight dulu di mana kita nak buat, kerana kita nak masukkan semua aset kita ni di bawah kategori aset bukan semasa. Jadi untuk create satu account yang baru, pastikan kita punya cursor tu ataupun kita punya start tu dia bermula dengan highlight. Kita nak buat item di bawah aset bukan semasa. Itu maksudnya kita highlightkan aset bukan semasa. Di sebelah kiri kita ni ada button-button yang kita kena pilih. Kenapa kita kena pilih fixed asset? Ada nama fixed asset atas ni. Nama dia fixed asset. Kerana kita nak buat satu aset yang dia datang bersekali. Aset dan juga susut nilai.
terkumpul. Dia nak datang bersekali. Jadi klik fix set. Boleh? Jadi macam mana cara kita nak buat? Kita tengok apakah akaun nama yang kita nak buat. Kita tengok kepada maklumat di sebelah kanan kita ni. Ada 200, 20, 2000, 200, 2005, 200, 3000, 200, 3005, 200, 4000, 200, 4005. Nampak tak dia punya sekuen? So kita sambung sajalah. Nak tambah 200, 5000. Ini ialah kita nak buat ICT dan komputer. Mana nak dapat kod 5000? Kita tengok, kita baca yang sedia ada, kita terus meneruskan sahaja. Lepas tu, accumulated depreciation account pun kita kena create di bawah ni. Kita gunakan 200, 5005. Dia duduk di account yang link dengan di atas. Automatically dia tulis accumulated depreciation. Okey, kita nak bahasa Melayu kan, kita padam. Dia buat secara auto. Kita boleh padam. So kita nak SNT, ICT, komputer. Okay guys. Okay, kalau dah boleh semua, and then kita tekan. Kalau saya menggunakan perkataan-perkataan yang macam duduk dalam kelas saya lah kan, guys ke, you all ke kan. Jadi minta maaf cikgu-cikgu ni kena puan-puan dan tuan-tuan tu saya kena lambat sikit. Okay. So kita ada create, nampak tak yang baru ni ICT komputer? Okay. Katakanlah kita yang ini tak ada dalam ni, kita tambah satu. Katakanlah kita nak tambah satu lagi akaun, iaitu akaun tanah. Tanah tak ada susun nilai kan? Okey, kalau tak ada tanah, semua sama-sama tanah. Contoh, tapi saya nak buat benda ni cara salah. Okey? Baru tahu muncul lah. Sebab salah tekan tu dia mesti klik guna new normal account. Okey, kalau tanah ini dia bukan special account. Sebabnya dia tidak wujud susun nilai terkumpul. Katakanlah kita nak wujudkan akaun tanah, ini katakan saja. Walaupun tak ada, tak apa, kita create, no problem. Okey, katakan kita tersilap highlight, kita tekan yang atas ni. Ni pun kemungkinan ada ni, pelajar kita akan highlight yang atas. Ataupun kadang-kadang kita tekan yang bawah ni. Bawah, kita duduk bawah sekali ni. Lepas tu kita nak create akaun tanah. Terus je create. Okey. So saya akan createkan yang atas lah. Katakan saya terhighlight yang fixed asset di atas. Saya bukan highlight ini, saya highlight yang di atas. Lepas tu kita tekan new normal account. Okey. Kenapa tanah kita kena new normal account? Beza tadi, kalau kita buat fixed asset, kita tekan fixed asset kan? Kalau tanah, kita kena new normal account. Kenapa? Kerana dia tidak ada special account. Dia bukan ada link. Dia tak ada link. Kita nak account tanah, dia duduk sorang-sorang. Bila duduk sorang-sorang, kena duduk buat guna create new normal account. Ni atas ni. Okey. Kita klik. Okey. So, kita tengok 200. Kalau tanah kita nak buat yang mula-mula, nampak dia mula dengan 2000 kan. So, kita boleh create 200 tambah 1000. 1000, yang ini kita katakan dia ialah tanah. Okey. So kita klik je save. Okey. Perasan tak saya buat silap ke saya buat betul? Saya kata tadi memang saya buat silap. Perasan tak tanah kita ni dia tak duduk dalam satu line dengan yang atas ni. Nanti tak? Saya harap orang buat salah lah. Kan? Dia duduk satu line dengan aset bukan semasa. Maksudnya, kita menjadikan tanah ini salah satu kategori yang lain. Kategori pertama, aset bukan semasa. Ini item di bawah aset bukan semasa. Tanah ini dia duduk satu kategori yang baru bagi tanah, bukan aset bukan semasa. Jadi sebenarnya, kalau ikutkan salah lah. Jadi bila salah je ni, jangan delete. Jangan kalau kau buat delete, kita just, okay, klik dia, tekan dia, link, lepas tu tarikkan dia. Kita nak dia duduk di mana? Kita nak duduk dia di aset bukan semasa. Tarik saja, klik yes. Dia susun balik, masuk dalam line. Jadi yang ni dia lebih kurang teknologi sekarang ni dia senang. Tarik, tinggal drag saja. Tarik saja dia nak pergi mana. Boleh Laju tak laju, saya nampak nanti kalau terlepas yang ini,
Kenapa freeze pula? Freeze tu PC sendiri. Okey, ulang. Ada orang suruh ulang. So katakan saya tarik balik ke tempat yang saya buat tadi. Bila kita salah buat, contoh saya buat salah. Pertama buat tadi, saya highlight fix set. Saya create tanah, dia akan duduk. Nampak tanah kita duduk di kod tanah berapa tu? 200,000. Kita gas alert. Okey? Saya berhenti sekejap, pause. Semua orang duduk diam-diam dulu. Jangan buat kerja, diam dulu. Alert. Kita punya kod duduk di belah kanan kita. Macam mana kita nak tahu kod apa yang kita nak buat, terpulang pada masing-masing mengikut kreativiti. Macam mana kita nak tahu kod apa yang kita nak buat? Tengok dengan jelas kat sini, kod yang dia dah beri begini. Kita boleh continue dia kepada 6,000 ataupun kita boleh tengok, nampak dia start dengan 2,000. Ada satu yang short bagi saya, iaitu 1,000. So saya buat 200,000. Terpulang masing-masing. Kod kita buat, jangan kata mesti kod begitu. Dah. Kod itu adalah ikut kreativiti masing-masing. Cuma kena duduk dalam kategori yang betul. Kalau 200, duduklah kat 200. Kita buat secara sistematik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah, tadi saya cakap, kita create tanah ni di ruang, kita highlight yang salah, kita highlight di atas. Menyebabkan tanah ni, dia duduk satu line dengan aset bukan semasa. Bukan duduk dalam kawan-kawan dia. Jadi cara dia ialah drag saja. Drag masuk ke mana? Dia sepatutnya duduk dalam aset bukan semasa. Nampak tadi ada arrow kat tepi tu? Kita nak pergi ke mana? Kan? Kita nak pergi kepada aset bukan semasa. Tekan yes. So dia tanah akan duduk satu baris balik di sini. Ulang sekali lagi, kod salah. Tarik balik di sini. Dia ada orang, dia kali pertama dia tengok dulu, lepas tu baru terserah. Alamak, apa nak buat? Yang ni tengok balik. Kalau tersilap, contohlah tersilap, kita tarik balik, masukkan dalam aset bukan semasa. Boleh silap, saya boleh ni. Contoh saya nak buat tanah ni di bawah perabot pun boleh. Dia tak boleh. Bila dia duduk bawah special account tak boleh. Sebab special account dia dah control. Dia link dua je. Dia tak boleh masuk. Okey, tiba-tiba tanah kita pergi ke modal. Boleh. Nampak? Tanah duduk atas modal. Boleh je kita tarik mana-mana. Boleh. Tapi salah tempat kan? Tarik balik, pergi aset bukan semasa. Dia boleh berkawan dengan kawan dia sajalah. Yang warna putih boleh kawan dengan putih je. Yang biru dia tak boleh. Okey? Boleh faham? Okey, sekarang ni saya tinggalkan. Saya buat satu lagi. Saya akan minta semua orang buat. Saya akan delete. Goodwill saya tak mau. Goodwill saya tak mau. Saya akan pergi highlight goodwill, delete. Saya tak mau goodwill. Okey, trade debtors, current asset saya nak tukar dia kepada current asset. Current asset. Yang tu tak boleh. So kita akan masukkan trade debtors. Trade debtors apa kita punya nama kat sini? Trade debtors kita tak ada kat sini kan? Nampak tak dalam kita punya account kita tak ada? So kalau tak ada ni, kita akan buat kita punya sendiri, iaitu trade debtors kena ada guys. Kita akan double klik dan kita tukar trade debtors kepada penghutang dagangan ni. Apa? Betul tak? Kita guna akaun belum terima kan, doktor? Kita guna akaun belum terima. Akaun belum terima Okey, akaun belum terima. Sorry. So akaun belum terima. So kita tak payah masuk. Ada kadang-kadang kita nak buat kawalan, tak perlu create kawalan ni, kita terus je tulis akaun belum terima. Save. And then saya dah laju sikit ni laju sikit dan tengoklah, dan jangan tanya macam mana nak ubah. Dan saya dah ajar yang atas tu macam mana nak ubah. So kena betul-betul fokus. Benda yang sama je kita buat, kita cuma ulang-ulang. Okey. Trade debtors kita cuma tahu ada debtors, kita akan buat lain-lain belum terima betul lah ayat dia? Betul tak nama Sorry. Betul doktor. Betul lain belum terima
Okay, term nanti tolong betulkan kalau saya tersilap. And then cash at bank, kita nama dia ialah kita bagi nama apa? Bank saja ke ataupun kita ada tunai di bank? Tunai di Je. bank. Oh. Okay. Kita tengok tunai di bank. Tunai di bank yang pertama ni kita nak saya nak delete dulu tunai di bank ni. Yang ini saya tak mau yang ini. Saya delete dulu. Okey, saya tak mau tunai di bank yang sedia ada tu saya nak delete sebab kita nak create kita punya sendiri. Okey, semua orang bersama dengan saya ke? Okey, siapa yang tertinggal sikit tadi no worries, kita belum jauh lagi pergi. Kita akan pergi ke akaun belum terima, lain-lain belum terima. Sekarang kita berada di tunai di bank. Perasan tak saya highlight tunai di bank? Saya highlight tunai di bank ini. Lepas tu saya nak create tiga akaun yang perlu diwujudkan, iaitu CIMB, MBB dengan PBB. CIMB lah, MBB Maybank, PBB Public Bank. Okey, macam mana cara nak create ialah saya pastikan saya highlightkan dulu tunai di bank. Tunai di bank ni saya ada 3 bank saya kena wujudkan. So, highlight di tunai di bank. Pergi kepada bank cash deposit. Ulang sekali lagi. Highlight tunai di bank dan pergi kepada bank cash and deposit. Kenapa? Kita nak wujudkan dia special account. So kalau kita nak wujud special account, tunai juga ataupun bank cash deposit ni adalah satu account yang dipanggil kena ada special account. Dia ada link dengan banyak benda. Okey, jangan tanya dia link dengan mana pula, nanti kita kena bagi satu konsep panjang sangatlah. Pastikan bank dengan cash ni memang ada link. Itu cukup. Dia special account. Dia digunakan di banyak tempat. Okey. Bank and cash. So kita highlight tunai di bank sekali lagi. Pergi bank and cash deposit. Saya ulang 3 kali. Okey. So kita klik. Dan kita kena create code. Code apa yang kita nak buat? Orang tanya pula. Create code nak buat. Nak buat apa? Tengok. Pasal kita kata kita kena sedar apa yang kita buat. Sekarang kita berada di kod 310. Okey, 31000 ialah tunai di bank. So kita pergi bank and cash deposit, kita mesti gunakan kod yang sama, iaitu 310. Kali ni kita nak buat dia, kita nak listkan berapa banyak bank yang ada dalam bank yang kita ada. So bank yang pertama, of course kita letak dia 1000. Namanya ialah CIMB KL. Okay. So, payment method kita ialah buat je CIMB KL. Tak payah ubah apa-apa sebab kita akan ubah dia kemudian. Saya ada satu langkah yang kita nak buat dia kemudian. Tapi kita tak buat sekarang. Kita tak mau buat sekarang. Sekarang ni kita buat by default saja save. Boleh Nanti bila ubah saya baru minta dia ubah. Nampak CIMB KL ada dua. Create lagi sekali. Apa lagi yang kita nak buat? 3102000. Laju ke? Dia bukan laju. Sebenarnya step dia sama je. Cuma saya tahu you all, cikgu orang kata saya laju. Kalau kita tak boleh menyamai saya buat. Jangan memang tengok dulu. Lepas tu bila nak buat kita buat. Kalau kita start baru beritahu. Baru kata tertinggal. Kita bukan mesti buat saya buat, you guna buat. Jadi dia akan lambat sikit. Saya percaya semua orang kali pertama tengok dulu. Oh macam ni. Tapi kena ingatlah step tu. Okey. Yang kedua ialah MBB PJ. Sama juga. Biar dia wujud secara auto je dulu. Payment type atau apa nanti dulu. Kita tekan save je. And then pastikan kita berada di tunai bank juga. Kita create sekali lagi. Satu lagi ialah PB 310. Ada soalan ke? Nak tanya doktor. Bila saya nak masukkan tu kenapa Ya. tulis invalid input? Invalid input apa silapnya tu Account sama kot. Ikut sama 3100. Invalid input Okey. Mai tengok betul-betul. Cara buatnya ialah pertama kita berada di tunai bank. Okey dah? Semua dah highlight ke?
Sekejap doktor Kita kena highlight tunai bank dulu. Highlight tunai di bank. Lepas tu klik bank cash deposit. Oh, yang lama tak delete ke? Yang apa ni? Tapi kalau tak delete pun tak ada masalah. Dia bukan disebabkan delete, dia disebabkan kita duduk di tempat yang kena duduk di tempat yang betul Kalau kita highlight CIMB, tak betul lah. Dia invalid lah. Duduk di tunai di bank. Klik bank and cash deposit. Type saja 310, kod tak boleh sama. Tadi saya dah ada 310,000, 310,2,000. Saya nak 303,000. Okey. Yang ketiga ialah PBB PJ. PJ. Silap. PBB. Oh, MBBL tadi silap. Okey. PJ. And then save. Okey. Yang tadi saya tersilap. Saya double klik saja. Saya tukar je di sini. Dia ialah KL. Invalid ke? Patut tak invalid ni? Invalid lah doktor, Confirm tak kalau invalid. boleh. Tak boleh. Okay, doktor dah Mek dapat dah. tengok. Dia kena delete, yang kena delete yang ada satu tadi tu. Ya. Lepas tunai di bank. Delete dulu. Ya. Yang satu tu delete dulu. Okey, semua? Boleh? So, kita tukar yang lain-lain. So, kita dah mula nak pergi laju sikit Cash in hand. Tukar dia jadi tunai di tangan. Tunai. Saya tulis apa? Wang tunai. Kita ikutlah. Kita ikut apa yang dia tulis ni. Wang tunai. Wang tunai pun wang tunai. So, yang ini save. And then kita ada stock. Kita tulis inventory ada BS. Ikut je. Dan nama tu tak semestinya macam ni jangan bimbang, nama ni ialah semua orang faham. Kadang-kadang kita tulis inventory je. Kan, cuma kadang-kadang kita nak membezakan dia. Deposit and repayment, kalau tak ada kita delete dulu. Kita tak mau pakai kan, kita delete je dulu. Okay, current liabilities kita tukar dia kepada account belum bayar. Okay, boleh lajukan sikit lajukan sikit semua. Lain belum bayar. Accrual kita boleh accrual ni dia boleh banyak bentuk. Ada yang kita buat satu-satu, ada yang yang ini dia tujuan dia buat accrual, dia buat satu accrual. Jadi accrual ataupun kita selalu guna apa belum bayar. Accrual dengan lain-lain belum bayar ni macam lebih kurang sama, tapi lain-lain belum bayar tu dimasukkan debtor. Kalau accrual ni macam gaji belum bayar, faedah belum bayar, itu masuk accrual. Melayu apa? Kalau kita tak ada, tak payah buat lah. Kita ada, kita tak ada lain kan. Tapi kita letak je lah satu item ni accrual Yang lain-lain tu kalau kita tak nak, kita delete lah. Kita delete dulu. Cuma temporary for account for contra ni dia tak boleh delete. Dia yang tu account yang bila tak balance dia akan pergi kat situ. Ingat tak kalau kita belajar dia dalam ni sistem ni dia tak boleh ada silap catatan kata apa, catatan satu account je, kesilapan kan dia tak boleh buat. Jadi dia akan semua akan masuk dalam kontrak account. Jadi tak boleh delete. Kalau cuba delete tak boleh. Dia tak boleh delete. Okey, dia control. Dan kita tak guna pun. Okey, long term liability tak ada, and then kita tukar jualan. Okey, jualan ni pun ada ni. Kalau kita nak asingkan tak ada masalah.
perasan tak semua orang, di bawah sales kita ada sales cash dengan cash sales. Dia pecah kepada dua di bawah jualan. So kalau kita jualan, kita nak maintain pada satu saja, kita buat jualan. Dan kita tak mau ada cash sales pun boleh. Kalau kita nak ada jualan tunai pun tak apa. So macam mana semua? Dalam soalan yang saya buat ni, kita ada jualan tunai Ada jualan tunai tak? Ada jualan tunai. So kena ada jualan tunai lah. Tapi kalau nak satu jualan pun tidak ada menjadi masalah. Okey, jualan tunai. Lepas tu kita ada buat saja yang ini sebab kita mungkin akan ada nanti. Yang ini kita buat pulangan jualan pulangan jualan. Lepas tu kita kena ada diskaun dibenarkan. Kita buat apa, diskaun dibenarkan ke diskaun jualan? Namalah nama. Selepas tu Kita buat kita ada diskaun cost of diberi goods. kan? Kita buat diskaun? Diskaun diberi. Diskaun diberi Okey. Hmm. Nama kena betul ikut yang selalu kita guna. Diskaun diberi, and then yang ini kita gunakan inventory awal. Save, and then kita ada buat belian. Dan kita ada ulangan belian. Angkutan masuk. Inventory akhir. Okey, yang lain-lain kita delete lah. Yang tak nak kita delete je. Okey, belanja. Okey, yang tak boleh belanja. Kita ada belanja banyak juga ni. Pengiklanan kita tulis belanja pengiklanan. And then kita ada belanja gaji. Kita ikut ni lah kita punya susunan belanja gaji, walaupun semuanya ada di sini, belanja gaji, belanja perjalanan. And then kita ada penyelenggaraan. Benda lah ni. Saya pun ni lah, dia jadi pening. Okay, penyelenggaraan. Air dan listrik. Touch telefon. Siapa masuk balik? Kalau dah hilang, masuk balik. Ada balik. Dia tak hilang. Belanja alat tulis. Siapa ni?
Kenapa salaries? Lepas tu belanja pos. Belanja pos dan stamp. Lepas tu belanja commission dan allowance. Lepas tu belanja sewaan pejabat. Last sekali belanja okey. Yang tak ada kita delete lah. Okey. Commission pun nak delete. Kita nak yang awal je dulu Yes. Delete. Okey. Okey, siap. So, semua orang siap dah? Ini ialah akaun yang mana akaun ini perlu dicetak. So, macam mana cara kita nak cetak? Kita pergi print chart of account kat tepi belah kiri ni ada print chart of account. Dah siap ke belum? Lupa lah, nanti saya terlaju lah. Dah siap ke belum? Doktor kalau Siapa dia yang belum siap saja yang mesej. jadi macam pangkah-pangkahnya doktor tadi macam mana nak ke asal Ni, close. Buka balik. Close. Close. Buka balik pada GL. Account maintenance. Masuk balik. Sambung balik. Okey, asyik tu. Okey, buat dulu Okey. Kalau dah saya bagi lagi 3 minit 3 minit. Doktor, 3 boleh tak minit tolong untuk saya? apa dia? Saya tak boleh add yang dekat assets. Bukan semasa tadi ICT dengan komputer. Tertinggal. Macam mana tak boleh ni? Pergi kepada highlight asset bukan semasa. Dah? Okey. Pada semasa tekan fix set. Okey. Dah. Alright. Tekan fix set. Masukkan kod dia 205,000. Okey. Masukkan nama dia ICT dan komputer. Okey. 205,000. Masukkan dia ICT dan komputer. Macam saya dia dah tulis ada lah kan. Bawah tu tulis 200 juga. 205,005. Tukar yang acute depression kepada SNT. Okey. Dah. Tekan save. Terima kasih, doktor. Okey. Doktor, Lagi? doktor yang tanah tu kan, Hmm. yang tanah tadi tu, dia memang tak ada special, perlu ke special account? Tak perlu. Special Tak account payah. hanya diwujudkan sekiranya ada susut nilai. Kalau tak ada, tak perlu. Oh, okey. Dia mesti warna putih. Kalau dia warna biru salah. Dia kena warna putih. Okey. Nampak ni Thank dia you, warna doktor. biru kan? Bawah ni warna biru kan? Hmm. Atas ni warna biru. Yang ni tanah warna putih. Yang lain semua warna biru. Tanah kena warna putih. Maaf Okey. doktor. Ingat yang ya. Doktor, boleh tak Ya. tunjuk cara yang betul masukkan akaun tanah tadi? Yang memang betul-betul lah, cara yang bukanlah tersilap. Oh,
Kalau yang nak betul, highlight kat aset bukan semasa. Boleh, kalau silap akaun boleh edit. Kalau aset bukan semasa, highlight aset bukan semasa, tekan new normal account. Yang tanya tadi tu untuk tanah. Kena highlight di tempat yang betul, klik new normal account, dia akan duduk di tempat yang betul. Terima kasih. Tadi ada yang tanya, kalau tersilap kod, okey, tersilap coding. Kan sepatutnya kita nak buat tanah ni 200 bukan 200,000. Kalau yang ni dia dah tak boleh betul lah. Kalau kita highlight pun dia tak boleh betul. Kalau kita nak betulkan kod ni, kita tak mau dia 1,000. Ni bukan untuk semua orang, untuk yang bertanya je tadi. Pergi ke general maintenance. Ya, saya buka mana? Okey. Sorry, pergi ke tools. Pergi kat tools, pergi kat change code. Okay, siapa yang nak betulkan kod number yang tersilap itu, tak mau dengan malas nak delete, sebenarnya nak delete pun cepat juga. Tapi kalau kita dah mungkin dah ada dah lama transaksi buat, kita nak tukar dia punya kod daripada 1,000 kepada yang lain. So kita change account number. Tools, change code, change account number. Okey, kita akan cari dia dulu. Katakan kita nak cari tadi mana? Tanah kan? Tanah tu 200,000, dia tanah. Kita tak mau dia 200,000, kita nak dia 206,000. Contoh 206,000. So, okay. So, close. Yang ni memang dia tak akan ubah terus. Kita close dia dulu, pergi pada GL, buka balik account maintenance, tengok tanah kat mana. Tukar di bawah. Ini untuk yang nak tukar tadi, jom. Okey, yang tersilap, yang nak tukar code number, pergi kepada tools, change code, change account number. Yang nak tukar code account yang tersilap. Okey, siap semua? Okey. Kalau yang belum siap, tolong bagi ni belum siap. Kalau semua tak jawab, saya assume semua dah siap. Okey. Dalam semua dah siap Kalau semua dah siap untuk belajar. Untuk belajar selepas kita siap semua yang ini, kita kena print chart of account. Yang ini kena hantar print chart of account. Macam mana cara nak print? Kat sebelah kiri kita tu ada print chart of account. Klik print chart of account. Akan keluarkan semua kita punya kod yang kita buat tadi tu. Yang ada lah yang kita buat, dan dia ikut dia punya kategori ikut anak. Kalau dia jadi anak dia ke tengah sikit, semua dia dah selesaikan. Kita just tekan boleh tekan preview dulu kalau nak. Tekan preview. Sekejap. Okey. Semua orang boleh nampak Ya, saya punya komputer pun hang. Ya, okey. Dia automatic dia akan pindahkan di dalam PDF. Dia pindahkan dalam PDF. Kita print yang duduk dalam PDF. Boleh Walaupun dia tulis nama chart of account, no worries. Kita terma-terma dalam bahasa Inggeris kita terpaksa gunakan untuk tujuan ini. Tetapi kita pastikan nama item itu bahasa Melayu itu saja. Yang dia punya atas ni, dia punya nama ni, dia akan kekal dalam bahasa Inggeris sebab kita tak ada lagi versi bahasa Melayu. So kita biarkan mereka nak dengan nama English. Cuma kita tengok item dia kena bahasa Melayu. So yang kita akan hantar yang ini. Minta pelajar hantar yang ini. Okey. Okey, ulang.
Kalau nak pergi macam mana kita nak buat print chart of account ini, kita pergi kat sebelah kiri ada print chart of account. Oh, sorry. Terima kasih Abang Lip. Ada satu peringatan yang saya terlupa. Belum settle lagi. Dah terlampau lama saya pun dah terlupa. Selepas itu kita kena create lagi. Ada account belum terima dengan account belum bayar kita. Kita kena ada dia punya penghutang dan pemiutang. Senarai penghutang dan pemiutang kita. Tunggu sekejap saya terlupa yang itu. Biar kita tengok soalan. Kita ada senarai penghutang dan pemiutang juga. Kan? Macam mana cara kita nak buat ni? Pastikan kita ada nama penghutang dan pemiutang kita lah. So sekarang ni dalam kes ini kita cuma ada dalam kes yang buat ni kita buat sikit je. Penghutang kita ada 2, pemiutang ada 1 je. Dalam kes untuk hari ini punya kes Kalau untuk tugasan pelajar, saya rasa ada banyak Penghutang ada 3, pembekal ada 4 kalau tak silap saya. Okay, so macam mana cara kita nak wujudkan kita punya penghutang dan pemiutang ni? Kita pergi kepada penghutang Sekarang penghutang dulu iaitu akaun belum terima. Pergi kepada AR. Pada AR, lepas tu kita pergi ya, Puan Azlina. AR, kita pergi debtor maintenance. Okey, pergi debtor maintenance, semua orang akan dapat macam ni. Kita klik new. Laju ke? Semua orang di sini? Yang belum di sini saja yang bagi tahu. Yang dah ada maknanya you are on track. Siapa yang tertinggal sahaja yang maklumkan pada saya. Doktor boleh tolong ulang? Ulang Debtors. Okey. So macam mana cara kita nak create debtors? Ialah selepas kita habis chart of account tadi, kita chart of account kita belum habis lagi chart of account, kita kena ada lagi additional iaitu nak wujudkan apakah item-item yang patutnya duduk di bawah akaun belum terima kita, siapa penghutang kita dan apakah siapakah hutang kita di dalam akaun bayar. Jadi kita nak wujudkan. Cara nak wujudkan ialah kita nak wujudkan penghutang dulu iaitu akaun belum terima. Akaun belum terima kita pergi ke AR. And then debtor maintenance. AR, debtor maintenance. Sama je dengan UBS. Kalau tak silap UBS pun sama kan. Macam ni juga. Maintenance and then pergi ke new. Ada kat atas tu new. So kita masukkan company name kita. Saya cuma ada 2. Kalau kita tengok dalam kita punya latihan tu, ada 2 je. Tadi tak banyak macam mana cara kita nak tahu? Kita tengok kat bahagian bawah tu ada penghutang dan pemiutang. Nama tajuk dia penghutang dan pemiutang. Ada 2 je. Satu customer 1 dengan satu customer 2. Jadi untuk tujuan belajar nanti kita buat customer 1. Tajuk dia customer 1. Lepas tu saya nak minta ada alamat lah. Buat alamat sikit. Contoh ada ini ialah jalan utama. Saya pun tahu ni, jalan utama Kelang. Okey. Dan kalau boleh penuh lah and then credit term. Saya nak minta semua orang wujudkan credit term. Ingat untuk customer kebiasaannya dalam kita punya perniagaan ini dia bukan cash on delivery. Kita beri dia hutang. So boleh beri apa saja terms selain daripada COD. Nak bagi dia 30 hari, nak bagi dia 45 hari ataupun bagi dia 60 hari. Terpulang masing-masing. Katakan saya bagi 30 hari, senang. Credit term 30 hari. Semua orang. Sudah dalam 30 hari pada diskaun. Boleh? 30 hari dan kena wujudkan kita punya debtor account. Nampak tak ada debtor account guys? Ada debtor account. Ada tanda plus ataupun ada tambah kat tepi tu. Klik dia. Dia akan buat secara automatik. Dia tolong buat automatic code untuk kita. Dah tak payah buat code pun taman sekarang. Biar dia buat. Biar dia
dia atur kita punya customer tu ikut supaya dia susun lebih cantik. So kita tak payah fikir macam mana nak susun dia. Dia tolong susun untuk kita. Boleh? So kita tekan save. Bila tekan save, dia akan masukkan satu line ni lah. Itu yang pertama. So kita klik new lagi sebab kita nak wujudkan yang kedua. Customer number 2. So katakan yang ini ialah kita buat Taman Gemilang. Okey. Citra. Saya. Okey. And then credit term kita bagi dia 30 hari juga. 30 hari juga. And then kita klik sekali lagi debtor account. Nampak tak? Dia wujudkan C002. Maknanya dia tengok customer ni nama dia sama C juga. Dia start dengan C. Tapi dia yang kedua, dia tolong buat untuk kita. So, biarkan dia, kita follow dia apa yang kita buat. Boleh? Saya dah kecil sekali. Okay, so klik save. So kita dah ada 2 customer. Seperti yang kita nak ada 2 customer. Ya. Debtor type tu memang tak perlu ada Mana? Debtor type tu tak perlu usik Tak perlu. Tak perlu. Okey. Biar je. Okay. Seterusnya ialah kita akan pergi kepada AP pula. Maintenance. Sama macam tadi. Tadi AP, AR, ni AP. Kan? So, yang ini saya ada wujudkan satu saja. Supaya kita tak lama. Okey, kita buat supplier A. So, sama jugalah. Kita buat alamat dia. Okey, sama juga credit term kita bagi dia. Iaitu 30 days juga. Semua kita bagi 30 days. So, create dia punya kod dia. Kod dia biar dia buat secara auto. Okey, yang itu sajalah dulu. Kalau boleh maklumat billing company ni kita detailkan sikit lah. Ada sebab kenapa kita perlu detailkan kita punya billing address. Supaya nanti bila kita keluarkan dokumen. Untuk kali ni, save dulu Save. Saya bagi tahu untuk kali ini kita tidak perlu sediakan, pelajar tidak perlu lagi sediakan dokumen sumber secara manual. Untuk tugasan kali ini semua dokumen akan disediakan oleh ini dan kita cuma perlu cetak sahaja. Kemudianlah, okey. So dah lebih memudahkan lagi kerja-kerja ni. Cuma perancangan perniagaan itu beli apa semua tu nanti saya akan kena bagi tahu jugalah macam mana nak kena buat. Okey. So dah siap. So, kita akan sekali lagi print chart of account lah. Dia keluar tak akaun belum bayar tu ni Puan Lim. So kita akan buat general account all above. Okay. And then kita preview. So dia tak keluar lagi kan? Maksudnya chart of account ni dia tak keluar ke? Puan Lim, macam mana Puan Lim keluar kan? Doktor boleh keluar, you pergi ke all account, tadi yang chart of account kan? You masuk print chart of account, inquiry, kena inquiry dulu. Oh, okay, all above inquiry. Okay. Betul, dia masuk customer. Okay. Inquiry and then baru preview. Ya betul. Okay, terima kasih. So kita akan semula akaun belum terima pun akan ada customer dan juga kita punya akaun belah bayar pun ada supplier A. Okay, print yang ini dan hantar untuk tugasan. Okay. Last step. Kita memang kita punya ni agak lama sikit di sini tapi kita jangan bimbang, kita memang
setting memang proses yang paling lama. Transaksi nanti mesti cepat. Doktor, Okey? ulang doktor. Yang ni. Saya dah dekat Ulang. inquiry. Okey, pergi kepada print chart of account. Okey, saya ulang sekali lagi. Macam mana cara bila pelajar kita dah siap semua, apa yang pelajar kita kena buat? Pertama, chart of account tadi kita kena tukar semua translate pada bahasa Melayu. Dan kedua ialah kita kena update kita punya AR dan AP ataupun akaun belum terima dan akaun belum bayar. Akaun belum terima adalah senarai penghutang kita, di mana bila kita buat kita akan ada list macam ni. So kalau ada dua, kalau dalam kes yang kita nak kena ada tiga lah. AP pun begitu, kita pergi kepada character maintenance, dia kena ada berapa banyak senarai yang diperlukan lah. Jadi kalau ada kita buat senarai itu semua. Selepas dah buat tu semua, pergi balik kepada GL account maintenance, print chart of account. Sabar. Ada yang nak tanya aging. Sabar. Ada yang nak aging dah. Laju ke depan. Okey. Ni nak print chart of account je dulu. Maksudnya ialah pergi ke general ledger account, tukar dia kepada all above. Bukannya general bukan general ledger account, kita nak all above. Okey dah? Tekan all above, lepas tekan all above, tekan inquiry. Okey, tekan inquiry dah. Bila lepas tekan inquiry, baru klik preview. Pilih yang nombor 1, review, dan letak yang ini untuk pelajar submit kepada guru. Boleh? Okey, habis. Okey, next. 11 lah. Okey, setting yang almost habis setting dah almost habis. Last setting ialah masukkan baki awal. Pelajar dikehendaki untuk mencipta ataupun mereka daripada akaun yang kita buat tadi tu, yang panjang-panjang tadi tu, kita kena masukkan satu amount baki yang ada sebelah debit dan kredit, ataupun dengan kata lain dia ialah trial balance. Cuma dalam kes ini bukanlah namanya trial balance. Saya nak tunjuk dia ada baki untuk akaun yang wujud di sini, termasuklah akaun penyata akaun untung rugi. Jadi cara kita nak masukkan oleh kerana, okey, saya dengar betul untuk masukkan baki, saya ulang balik macam mana kita dengan UBS. Semua orang dah ada UBS, biar you all nampak gambaran dulu. Untuk UBS, kita akan masuk kepada general maintenance juga kan. Lepas tu kita akan masukkan dalam opening balance. Betul tak? Opening balance. Sama juga dalam kes ini, cuma berbezanya apabila kita bukan bermula di awal tahun. Ingat, kita punya kes hari ini adalah bermula di pertengahan tahun. Maksud bermula di pertengahan tahun ialah kita bermula pada bulan April. Kita punya fiscal year ataupun financial year, tahun kewangan kita bermula bulan Januari. Itu maksud kita bermula di pertengahan tahun. Apabila kita bermula di pertengahan tahun, untuk auto count, saya tanya dulu, sorry. Ada tak kawan-kawan yang di sini yang gunakan cloud? Boleh tolong jawab tak? Siapa ada guna cloud tak? Sambil-sambil kita buat ni, ada tak yang guna cloud? Boleh reply siapa yang guna cloud? Ada juga. Ada Tapi tak dapat guna sepenuhnya. Tak guna sepenuhnya. Saya mulakan dengan siapa yang guna sama dengan saya lah. Ini kita panggil on premise ataupun V2. AutoCount V2. Okey, version 2 ni. Kalau gunakan yang version 2, cara nak masukkan open balance ialah pergi kepada GL, masuk, dia ada dua, nampak tak? Opening balance maintenance dengan year to date balance maintenance. Okey, untuk kalau bermula di pertengahan tahun, masukkan year to date balance maintenance. Saya ulang sekali lagi. Kalau untuk bermula di pertengahan tahun, cara nak masukkan baki account ialah GL year to date
balance maintenance. Okey, klik semua orang. Pergi ke GL, year to date balance maintenance. Untuk yang gunakan cloud, dia tetap guna opening balance. Dia tak ada year to date dia pakai opening balance saja. Okey. Bila kita ada year to date opening balance, dia akan tengok berapa kita mula di bulan mana. Jadi dia nak masuk di bulan terakhir sebelum kita berada di bulan tersebut. Ingat tadi kita bermula, kita punya baki ialah pada bulan 1 bulan 4. Jadi baki terakhir yang kita kena tengok ialah pada bulan Mac. So kita kena masukkan semua baki-baki dia pada bulan Mac. Nota penting. Untuk memasukkan baki ini, dia cuma ada satu kolom sahaja. Satu kolom saja. Satu kolom saja. Jadi satu kolom ini, dia macam mana cara kita nak masukkan debit kredit. Untuk item debit masuk nombor positif. Untuk item kredit masuk nombor negatif. Saya bagi contoh. Okey, kita tengok kita punya baki Kita tengok baki kita bermula dengan modal dengan untung bersih Modal untung bersih. Modal kita 200,000, untung bersih kita 50,000. So cara nak masukkan ialah modal kita akan masukkan negatif 200,000. Negatif itu ialah maksudnya item kredit. Untung bersih juga negatif 50,000. Untuk aset bukan semasa, kita mula dengan perabot. Perabot kita ialah 20,000. So 20,000, 12,000 kan? 20 dengan 12. So masukkan 20,000 dan susut nilai adalah kontra, kena negatif 12,000. Boleh faham tak setakat ni? Saya tiada year to date balance maintenance apa. Kalau tak betul tak ada year to date balance, maksudnya setting asal tak mula 1 bulan 4. Dia mula 1 bulan 1 juga. Jadi dia tak ada year to date. Okey. So saya yang ni saya save dulu. Maknanya tak apa, tak balance pun tak apa. Saya nak tengok kita punya rakan ni yang tersilap tadi ni. Cuba cek balik cikgu yang tak ada year to date tu. Pergi kepada tools. Pergi kepada manage fiscal year. Pergi ke tools kepada manage fiscal year. Tengok actual date, start date tadi ni. Kita mula bulan 4. Ni mesti buat tadi. Okay. Bila tak start bulan 4, maka tak wujud year to date. Maknanya dia anggap kita bermula awal tahun lah. Bila awal tahun, kita cuma ada baki balance sheet saja. Kita tak ada baki penyataan untung rugi. Itu pasal dia tak year to date. Okay? Boleh betulkan? Betulkan dulu. Dah sampai. Okay, saya nak minta semua orang masukkan semua amount yang ada figure di sini. Kecuali account belum terima ni kan ada customer 1, customer 2 dan juga supplier A. Tak perlu masukkan. Masukkan yang lain-lain memang tak balance. No worry. Nak tahu dia balance tak balance, jawapan bawah ni mesti kosong. Kalau bukan kosong, maknanya tak balance. Okey, masukkan dulu semua. Okey, mari kita masuk. Yang ni saya akan buat secara laju lah. Semua orang kena buat sendiri dulu. 15,000. Boleh sambil-sambil tu boleh tengok apa yang saya masukkan. Nak tahu kita betul tak betul. 80,000. Negatif 48,000. Jangan tersilap positif dan negatif. Kena tengok betul-betul. 25,000. Tak apa, kali pertama memang kita biasanya bila tak biasa lagi kita ada buat sedikit mistake. Tanah tak ada Tanah tadi saya cuma buat saja tapi dia tak ada. Lain-lain belum terima tak perlu. Memang tak ada baki pun
And then kita ada baki di CIMB ada 102,000. 35,000. PBB 40,000. Wang tunai 10,000. Inventory 22,000. Assalamualaikum doktor. Ya. Kami kehilangan satu kolom. Hanya ada kolom debit kredit. Yang hujung sekali tak ada. Nak buat macam mana doktor? Kolom debit kredit, mana ada dalam kolom debit kredit? Kolom kita January, February, March. Tak ada debit kredit. Bukan opening balance. Pergi GL, year to date balance. Bukannya opening balance. Ulang sekali lagi. Kita kena guna year to date balance. Bukan opening balance. Bukan. Year to date balance. Pilih year to date balance. Kalau pergi opening balance, memang dia akan ada debit kredit. Saya tak mau yang ini. Bukan yang ini. Yang ini adalah untuk yang bermula awal tahun. Bukan ini. Kita pilih year to date balance. Ulang sekali lagi. Year to date balance. Okey, year to date balance ni jangan masukkan yang customer semua, jangan masukkan, supplier pun tak masukkan. So kita ada accrual ada tak? Tak ada juga. So kita tak ada baki dah yang di atas ni, kita ada masukkan jualan. So jualan tunai pun ada, jualan tu pun ada. 110,000. Assalamualaikum doktor. Sorry. Ya. Kami pergi ke langkah GL, General Ledger. Kami cari year to date balance, maintenance. Kami punya tak ada lah doktor. Kalau tak ada itu kan itu pergi kat tools. Ni Cikgu Rozia pergi kat tools. Pergi sekarang. Tools. Pergi ke manage fiscal year. Pergi manage fiscal year. Fiscal year. Yeah. Dah. Actual data start bila? Actual data start date mula berapa? Ya, dah. Cikgu punya lah. Mula berapa? Ni, actual data start date ni. Tengok actual data start date. Mula berapa? 1 bulan 1, 2025. Kan salah. Seorang semua buat 1 bulan 4. Banyak tertinggal kita pi. Kejap. Tukar 1 bulan 4. Oh, tukar. Agak dah. Okey. Kalau tak tukar yang tu tak keluar lah. Okey. Okey, sambil-sambil tu rakan-rakan lain dengar juga apa yang kita ada isu. Bagus juga Cikgu Razia ada kes tertinggal macam ni kan. Student kita akan buat perangai yang sama kan. Jadi dia tertinggal. Bila tertinggal kita tahu macam mana nak betulkan. Kita taklah panik. Kan. Kenapa sistem you dah silap? Cuba install. Biasanya cikgu kata cuba install lain sekali. Selalunya dia suruh install lain. Bukan install, jangan minta install lain. Jangan guna ayat kalau tak nampak je benda install lain. Jangan install. Kita yang tersilap langkah. Jadi jangan suruh install lain. Biasanya dia suruh install lain tu yang jadi menyebabkan jadi nanti dia jadi cacah marba lagi kalau kita install lain ya. Negatif 20,000. And then kita ada pulangan jualan ke tak ada. So kita ada cost of goods sold, inventory awal. Inventory awal ialah okey. Maaf doktor. Ya. Tadi saya ada tertinggal satu kod account. Jadi saya pergi buat balik. Dekat pergi ke carta tu dah ada. Tapi bila saya masuk kat sini, year to date balance ni tak ada. Tutup dulu year to date balance, savekan dulu, tutup, buka balik. Oh, dia kena save dulu ya? Okay. Jangan tak save. Kalau tak save dia hilang. Macam ni saya save, dia akan kata tak balance. No problem. Tekan yes je. Tekan yes.
tutup dulu, buka balik. Buka balik, iaitu date balance. Okay, dah ada dah. Terima kasih. Okey. So inventory awal ialah kita akan inventory awal tengok betul. Liability dia kena negatif 18,000. Doktor, Ya. tadi saya ada tersilap tekan pada ruangan Februari. Dekat tekan ICT tu. ruangan. Saya termasuk dalam kolom Delete je lah. Februari. Kemudian saya dah delete tapi bila delete nak je. tekan delete dia. Lepas tu bila nak tekan tekan. dalam ruangan Contohnya macam ni ke? Tersilap tekan yang tu 12,000. Kan? Okey. Delete lah. Dah delete dah. Okey. Okey, lepas tu bila nak masuk dalam March tu dia tak mau nak keluar apa-apa amount. Dia pergi ke baris yang ke bawah. Untuk apa tu? Untuk yang mana? Untuk item mana? Untuk ICT tu. ICT ni, kan? ICT ini kan? 25,000 je? Ya. Ya? Saya mula-mula saya masuk dekat Masuk ruangan sini tu. Februari tu. Sini 25,000. Then saya dah delete dah. Okey. Okey. Delete. Lepas tu pergi Okey, sini. dah delete dah. Type 25,000. Masuk. Boleh je? Itulah. Dia punya mouse dia pergi ke baris ke bawah yang susut nilai pula. Jangan pergi mouse lah. Pergi balik kat dia. Boleh. Paksa dia pergi situ juga. Jangan tekan tab. Dia sendiri jalan. Aduh. Ya. I confused. Tu saya okey je lah. Macam mana? Sekejap. Tak apa. Tekan save, tutup dulu. Tekan save, dah. tutup dulu. Buka balik. Okey, tekan save, tutup dulu. Okey, tak buka apa balik. saya cuba doktor. Tak apa saya cuba dulu. Cuba dulu ya. Okey. Assalamualaikum doktor. Ya. Saya dah buat, saya dah pergi ke tools tadi. Kemudian saya dah tukar actual date actual data start date 1/4/2025. Kemudian physical year 2025, 1/1/2025 hingga 31/12/2025. Kemudian saya close kan doktor? Ya, close. Saya close, lepas tu saya pergi balik ke GL. Saya pergi, saya tak Year to date? jumpa year tu. Okey, sekarang ni apa Puan Roziah tolong sharekan Puan Roziah punya tu. Mari kita tengok bersama-sama beramai-ramai. Pergi tutup dulu. Puan Roziah, saya unshare saya punya dulu. Puan tekan share kat bawah tu. Ada Mana, tekan share. Tekan share kat bawah, kat bawah daripada ni ada mute, ada stop video, ada share. Tekan share. Ni. Share. 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 Kita ni. Share screen, share screen. Kan ni. Share screen. Share screen. Entire. Share entire screen. Entire window. Ya. Entire window. Ya. Nampak tak betul? Belum tunggu Sat. Belum keluar lagi. Tekan okey lah. Tekan share screen. Ni. Share screen. Sekejap. Entire screen. Entire screen. Share. Ada Ada. orang kita message. Ada. Okey, pergi ke GL. Pergi ke tools dulu. Pergi tools. Kemudian saya pergi manage physical year. Manage Ini physical yang year. saya punya lah. Sekejap. Ada Dia tak? tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Tunggu jap. Lambat sikit. Ada kawan kata kita tutup dulu lepas tu buka balik. Saya dah berapa kali tutup ah?
Tak ada apa tutup apa? Ada kawan kata suruh tutup semua. Tutup semua dulu keluar balik. Bukan tutup ni maksudnya. Oh, tutup semua keluar balik. Boleh Tutup lah takut macam tu. autocount. Saya cubalah. Nah, cuba dulu lah. Tutup semua, nanti Cuba saya dulu. buka balik ya. Okey, okey, Buka okey. balik boleh. Terima kasih. Okey, cuba dulu ya. Okey, semua boleh nampak balik yang saya kongsikan. Okey, semua orang buat macam ini dulu kecuali jangan masukkan lagi amount untuk supplier, jangan masukkan lagi. Dan juga amount untuk customer 1 dan customer 2 jangan masukkan lagi. Yang lain-lain semua masukkan dulu. Dah siap beritahu? Saya boleh tak saya bagi masa? Saya bagi masa dalam 10 minit. Maksudnya sekarang ni kalau misalnya tak cara memasukkan jumlah yang sedia ada sekarang ni negatif 19,000. Kalau negatif 19,000 maknanya you are on track. Siapa yang tak negatif 19,000, mari kita tengok satu-satu mana yang tak betul. Kan? Lepas tu baru nanti kita akan masukkan baki yang ada pada customer kita dengan supplier kita. Dia ada kaedah kita nak buat. Okey, saya bagi masa dalam dalam tambahan lagi 5 minit. Nanti saya tanya lagi lepas 5 minit, saya tanya lagi. So siapa-siapa yang dah siap boleh pause sekejap dan boleh pergi nak minum ke, nak pergi restroom sekejap lagi. Lepas tu lepas 11.25 saya akan tanya untuk kita mulakan. So saya bagi peluang lah untuk yang masih tertinggal lagi. Tadi ada yang kawan kita yang masih belum dapat masuk lagi pun.